Apa beza semua ni? Ada 70, ada 80, ada 90. Okey, ni dia. Hari ni saya nak berkongsi dengan korang berkaitan dengan yang ni. Mesti ramai tertanya ataupun memang dah tahu 70 ni, 70 GSM, kan dia ada tulis 80, dia ada tulis apa lagi? Dia ada tulis 100, 120. Okey, yang ini adalah ketebalan ketebalan korang punya apa? Korang punya paper. Maksudnya lagi besar dia punya nombor, lagi tebal lah korang punya paper. Yang ini GSM, gram per square meter. Maksudnya lagi besar korang punya nombor ni, lagi besar lah, bukan lagi besar, maksudnya lagi tebal. Ni contoh yang saya ambil ni ada paper one Paper one ni pun salah satu brand yang top juga. Ni dia. Ni helaian dia. Korang boleh nampak tipis dia. Kalau misal kata korang ambil yang besar, ambil yang nombor besar 120, lagi mahal lah. Lagi berat paper dia dan lagi tebal. Untuk percetakan yang cantik, selalunya kita akan ambil tebal lah 90, 80 atau 90. Tapi kalau untuk korang just biasa-biasa saja ataupun dokumen terlampau banyak ke apa kan, korang nak kualiti yang biasa, bolehlah pakai 70 GSM. Bagi saya okey. Untuk korang pakai 70 GSM pun dah okey lah, tak ada masalah. Cuma kalau korang nak lebih kualiti, bermaksud bila korang ambil yang lebih tinggi, lebih cantik lah korang punya print tu. Tapi dia berdasarkan, bagi saya, berdasarkan pada printer juga kalau bagi saya sekadar ni saya gunakan printer Epson L3210, memadai lah bagi saya. Tapi kalau korang nak lagi cantik, korang ambil yang lagi berkualiti punya paper. Itu saja. Sebab paper ni banyak jenis banyak jenis dia punya paper. Okey lah. Kalau korang berminat ni, berminat paper-paper macam ni, harga dia korang boleh tengok dalam link saya sediakan lah. Bagi saya paper murah. Bagi saya murah lah daripada harga-harga yang sebelum ni, ataupun korang beli kat kedai pun agak mahal macam ni. Contoh saya punya ni, saya tunjuk ni dia. Nampak? Yang ini pun dah harga berapa dah? 18. Tapi kalau korang dapat lagi murah, lagi terbaik. Okeylah. Semoga bermanfaat. Ciao. Assalamualaikum.